Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung perbincangan 50 kaedah Al-Quran untuk jiwa dan kehidupan. Kaedah yang ke-9. Walaysa dzakaru kal untha. Dan anak-anak lelaki tidaklah sama dengan anak-anak perempuan. Ala Imran ayat 36 itu. Itu petikan daripada ayat lengkap. Ni penting ni sebenarnya ni. Dia bercelaru banyak sebenarnya manusia ni bila tidak pakai kaedah ni. Bila disamaratakan lelaki dengan perempuan, banyak timbul masalah. Masalah yang timbul tu kadang-kadang berupa pelanggaran terhadap hukum-hukum agama. Ini kalau bagi orang Islam lah. Dan yang keduanya, secara umum, termasuk Muslim dan juga non-Muslim, bila konsep sama rata itu diterapkan dalam masyarakat dan diamalkan, maka perempuan pun jadi nampak hak tak sesuai dengan dia pun jadi amalan dia. Misalnya dalam sukan kita tengok, banyak lah. Cuba kita tengok dulu ayat secara lengkap keseluruhannya. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal untha wa inni sammaytuha Maryam wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minasy syaithanir rajim. Maksudnya, maka apabila dia melahirkannya, mana isteri Imran, berkatalah ia, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah melahirkan seorang anak perempuan, sedangkan yang aku harapkan ialah anak lelaki. Dan Allah memang mengetahui akan apa yang dilahirkannya itu, dan memanglah tidak sama anak lelaki dengan anak perempuan, dan bahawasanya aku telah menamakannya Maryam, dan aku melindungi dia dengan peliharaanmu. Demikian juga zuriat keturunannya dari godaan syaitan yang terkutuk, yang dikutuk dan disingkirkan. Baik. Cuba kita tengok mafhum ayat ni. Ini mafhum ayat ni yang anda petik daripada tafsir As-Sa'di, Abdul Rahman As-Sa'di. Mafhum ayat. Isteri Imran mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pengaduan ini lebih kepada meminta maaf kerana telah melahirkan anak perempuan. Sebelum itu beliau sangat mengharapkan mendapat anak lelaki agar dapat berkhidmat menjaga Baitul Maqdis itu. Itu tujuan dia. Bukan kata tak si anak perempuan, tidak. Kerana ada tujuan. Ada tujuan itu. Nak jaga kiblat sebelum Kaabah. Dululah cerita. Itu maksud dia. Jadi anak lelaki tentunya lebih berkemampuan untuk mengurus rumah Allah Subhanahu Wa Taala berbanding anak perempuan. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, Dia Subhanahu Wa Taala telah mengetahui sebelum anak itu dilahirkan lagi. Kenyataan Allah Subhanahu Wa Taala lebih menjurus menghiburkan isteri Imran agar beliau tidak bersedih kerana hasratnya tidak tercapai dengan sepenuhnya. Beliau redha dan menerima kenyataan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala dan berjanji akan menjaga anak berkenaan dan juga keturunannya agar menjadi hamba Allah yang salih. Ibu kepada Maryam ni, masa dia mengandung tu, dia macam berdoa lah kepada Allah dalam bentuk bernazar itu, supaya dapat anak lelaki. Tujuan dia bagus, supaya menjadi ahli agama yang baik dan boleh mengurus dia punya kemaslahatan Masjid Al-Aqsa tu, ataupun kita kata Baitul Muqaddas lah, ataupun Baitul Maqdis. Jadi nak urus hak tu dia perlu kepada tenaga yang lebih dari segi kemampuan fizikal dan sebagainya, banyak perkara lah. Jadi tentunya anak lelaki lebih suat, sebab tu dia doa supaya dapat anak untuk tujuan itu. Tiba-tiba bila lahir anak tu, anak perempuan,
Sebab tu dia mengadu kepada Allah ni sebagai satu mana tak tercapai lah kehasrat dia tu. Mana kerja tu kerja Allah kira-kira. Dengan maksud nak jaga agama Allah. Bila disebut nak jaga Baitul Maqdis ni, mana dia melibatkan kerja agama. Termasuk dakwah, semua terkumpul dalam konteks nak jaga Masjidul Aqsa itu. Baitul Muqaddas tu lah. Itu maksud dia. Tiba-tiba bila boleh anak perempuan, maka tak tertunailah niat dia itu. Tetapi dia berjanji dalam ayat ni bahawa dia akan jaga anak ni, dia jadi perempuan yang salih, juga menjadi ahli agama. Dan terbukti begitulah. Kayak Maryam tu kan, hidup dia beribadat kepada Allah. Hak tu jadi fitnah besar tu. Nah, bila mengandung tanpa ayah dan sebagainya, fitnah besar berlaku. Allah uji dia. Itu cerita dia asalnya. Jadi di sini sebut bahawa lelaki itu tak sama dengan perempuan. Jangan inilah pentingnya, takut silap faham pula. Takut ada yang berkata, rupanya memanglah dalam agama kita ni ada, boleh jadi golongan liberal misalnya. Dia kata ini ayat ni mendiskriminasikan perempuan. Meletakkan perempuan ni maknanya kita kata makhluk kelas kedua, kelas ketiga. Tidak maksud gitu. Yang pertama sekali, maksud dan penjelasan kaedah. Macam mana ayat ni jadi kaedah? Walaysa dzakaru kal untha jadi kaedah. Kaedah untuk apa? Kehidupan. Sehingga kalau kita faham dengan baik, tak ada hina tu perempuan sebenarnya. Guru kita lah Maulana lah. Maulana dia tekan bahawa perempuan dengan lelaki ni sama saja di sisi Allah SWT. Mana kalau perempuan ikut agama, dia boleh berada di kejarannya Nabi juga dari syurga. Supaya lelaki juga. Kok mana tu? Jadi hak maksud tak sama ni dari sudut mana? Yang pertama, walaupun konteks ayat ini pada asalnya berkait dengan nazar isteri Imran untuk mendapat anak lelaki agar dapat berkhidmat pada Baitul Maqdis. Namun maksud dan hikmah daripada ayat ini adalah berupa kaedah kehidupan yang sangat penting dan agung yang menunjukkan kesempurnaan dan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta seluruh makhluk. Rupanya Allah sebut ayat ni bila berlaku kisah Maryam ni, ayatnya lelaki dengan perempuan ni tak sama. Tak sama dari segi dia, selepas ni kita bincang lah. Kena terima tu. Siapa dia kata gitu tu? Khaliqul makhluqat, pencipta manusia sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau Islam memperjuangkan hak wanita nak sama dengan lelaki, kalau lelaki ukah baunya, perempuan pun nak ukah baunya juga. Kalau lelaki main apa ni, kita tak angkat berat tu, perempuan pun nak main juga gitu. Rosak dia. Itulah benda yang perlu kita faham. Yang kedua, menyedari hakikat penciptaan lelaki dan perempuan adalah berbeza akan membantu manusia berfikir untuk mengurus dan mengatur kehidupan dua insan ini menjadi betul, tepat dan seimbang. Tugas dan peranan akan diagihkan kepada mereka mengikut kesesuaian mereka berdasarkan fizikal dan bakat semula jadi yang dianugerahkan kepada mereka. Sebab Allah SWT cipta berbeza ni untuk apa sebenarnya? Kenapa Allah cipta lelaki dan perempuan ni berbeza? Fizikal berbeza, emosi berbeza. Sebenarnya Allah ayatnya tugas tu tak sama. Perbezaan pada fizikal dan emosi itu menyebabkan tugas pun jadi berbeza. Ada tugas lelaki mana perempuan tak boleh buat. Tapi ada juga tugas lelaki perempuan boleh buat. Ada juga. Ada tugas perempuan lelaki boleh buat. Tapi banyak tugas perempuan lelaki tak boleh buat. Kalau dia buat jadi pelik nak buat. Jadi kena fikirlah tu. Sebab itulah dalam kini panduan yang paling besarnya adalah memahami kisah kehidupan sahabiah itu. Bagaimana Nabi membentuk kehidupan wanita di zaman Nabi SAW. Isteri-isteri Nabi sendiri. Yang ketiga, sebelum kita pergi kepada perbincangan yang lebih khusus, adalah lebih baik kita melihat beberapa contoh ayat Al-Quran yang lain yang menyebutkan kelebihan lelaki berbanding perempuan. Bukan ayat ni saja sebenarnya. Yang menyokong kaedah ni, sebenarnya ada lagi ayat lain. Misalnya, Suratul Nisa ayat 34. Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Oleh kerana Allah telah melebihkan orang lelaki dengan beberapa keistimewaan. Penting tu dalam kurungnya tu, dengan beberapa keistimewaan. Bukan semua keistimewaan. Sebab memang realiti kita tengok, kalau tengok atas individu lah, perempuan-perempuan tertentu lebih pada lelaki. Dari sudut mana? Kadang-kadang dari sudut pencapai akademik misalnya.
gaya berfikir setengah-setengah perempuan tu hebat mana sehingga jadi tokoh. Hebat lah. Tu. Hak tu tidak dinafikan boleh berlaku. Tidaklah kata bila lelaki ni qawwamun 'ala nisa, semua sudut. Tak ada, tak mungkin perempuan boleh challenge dia. Tidak begitu. Ni secara umum. Sebab tu dalam kurungan ni, hak kurungan ni sebenarnya lebih bersifat pada syarah lah, tafsir lah. Memang ulama kata hak ni menunjukkan bahawa secara umumnya lelaki tu dia jadi ketua pada wanita. Qawwam ni salah satu terjemah dia sini yang ada terjemah berdasar kepada tafsir pimpinan Ar-Rahman lah antara ni. Dia kata kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Oleh kerana Allah telah melebihkan kaum lelaki dengan beberapa kisah, bukan semua sudut, beberapa kisah atas orang perempuan. Ni ayatnya secara umum orang lelaki itu lebih. Tu kena terima lah tu. Dah banyak perkara yang perempuan tak boleh buat. Tu ayat dalam surah An-Nisa. Yang kedua, Al-Baqarah ayat 228. Misalnya dalam ayat 228 suratul Baqarah Allah berfirman, "Walirrijali 'alaihinna darajah wallahu 'azizun hakim." Akan tetapi para suami, ar-rijal itu makna suami. Situ maksudnya mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kuku mana pun suami itu secara umumnya dia lebih daripada isteri dia. Kita kata kita tengok ni kadang-kadang ramah lebih isteri dari segi kerja, gaji, pendapatan, cerdik, pencapaian akademik. Betul atau memang betul. Tapi secara umumnya lelaki lebih dari sudut keseluruhan. Kalau dari aspek-aspek tertentu perempuan ada kelebihan. Kadang-kadang lebih pada lelaki. Sebab itulah di sini ayat ni kalau mengikut ahli tafsir dia ayat dari sudut kepimpinan. Yang ketiga, ayat 18 surah Az-Zukhruf Allah berfirman, "Awaman yunsha'u fil hilyah wa huwa fil khisam ghairu mubin." Patutkah yang dikatakan anak Allah itu jenis perempuan yang biasanya dididik, perempuan ni biasanya dididik dan dibesarkan dalam hilyah, dalam perhiasan, sedang dia semasa berbantah dan bertikam lidah tidak dapat memberikan alasan yang jelas. Ayat ni kena faham molek, takut silap faham. Anda nak sebut gini, Allah sebut ayat ni sebenarnya dia asalnya berkait dengan tohmahan, iaitu golongan musyrikin menyandarkan Allah, malaikat tu anak perempuan Allah. Dia kata malaikat tu anak perempuan Allah. Mana dikaitkan anak perempuan kepada Allah. Allah kata menasabah kau nak nisbah pada Tuhan anak perempuan pula tu, sedangkan perempuan ni dibesarkan dalam bentuk penuh perhiasan di tubuh tu. Jadi boleh katakan ahli-ahli tafsir, golongan mufassirin dia sebut fil hilyah tu perempuan dikaitkan dengan membesar dalam keadaan hilyah, perhiasan itu sebagai nak mencukupkan kekurangan dia. Jadi perempuan ni oleh kerana dia tu sesuai dengan dia tu. Sebab tu lelaki tidak digalakkan banyak perhiasan ni. Tak ada. Boleh katakan tak ada lah perhiasan sesuai dengan lelaki, tapi perempuan ni begitu. Maknanya isyarat pada lemah fizikal dan sebagainya. Jadi nak menampung kelemahan itu, maka dia dihiaskan dengan perhiasan. Baru nampak cantik, baru nampak menarik. Dan setengah ahli tafsir kata hilyah ni dikaitkan dengan dia ni memang dicipta untuk menarik perhatian lelaki. Dan hak tu perlu sebenarnya. Islam tidak larang, memang Allah buat gitu. Cuma bila menarik perhatian bagaimana kita nak layan perasaan itu, itulah Nabi SAW tunjukkan kepada kita dalam bentuk sunnah. Perempuan ni lagu mana? Dia sebenarnya ada satu buku. Tajuk buku tu Keberkatan Usaha. Keberkatan usaha tu antara topik dia sebut itu berkait dengan bagaimana Rasulullah layan anak-anak perempuan. Sahabat kata kami ni kalau pergi musafir, kami beli sesuatu lah hadiah, beli barang, beli tak kira lah buah ke apa. Bila balik ke rumah, kami akan beri kepada anak perempuan dulu. Sebab apa? Nak jaga perasaan dia, supaya dia rasa dia lebih diberi layanan yang baik, supaya dia rasa dia lebih dihargai. Lepas tu peluk, cium anak perempuan sebagai tanda kasih sayang, dengan mana kita menzahirkan sayang tu. Sahabat kata begitulah Nabi ajar kami. Sebab tu Nabi anak dia besar, anak darah pun dia peluk lagi. Apa tu? Nak menunjukkan kasih sayang tu. Baru bui pada lelaki. Anak lelaki ni gitu-gitu tak apa dah. Memang pasal dia tak apa tu.
Tapi anak perempuan ni Nabi ajar perlu kita tunjuk kasih sayang yang lebih sesuai dengan dia. Dia membesar dalam keadaan begini, maka dia akan membentuk jiwa perempuan yang sebenar. Orang panggil kelembutan itu. Sebab perempuan ni kalau jadi kasar seperti lelaki, dia akan jadi masalah dari segi cara hidup tu. Sebab itulah kalau dalam buku hak khusus berkenaan anak-anak lelaki hak lembut ni kan, nak buat lagu mana? Lelaki tapi lembut. Salah satu kaedahnya adalah kita bui pada dia tu, orang panggil, kita kata ke dia tu kija-kija hak lasak lah. Misalnya lapis dia naik bukit kau, wokah baunya kau. Misalnya kena bui tugas-tugas yang mencabar itu. Memang gitu. Sebab biasanya kalau dia kekal gitu, kalau tidak dijaga, tidak diurus dengan baik, dia akan jadi fitnah bila dia masuk universiti dan sebagainya, dan banyak kisah belakang. Sebab tu dia kena jaga. Dia tak boleh, sebab dia tak sama lelaki perempuan ni. Yang keempat, melalui beberapa ayat yang dikemukakan, jelas kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala kesempurnaannya, dengan sengaja dan berhikmat telah mencipta kejadian laki dan perempuan tidak sama. Sengaja, bukan tak sengaja. Memang sengaja. Dan ada hikmat di sebalik itu. Dijadikan lelaki secara umumnya mempunyai kelebihan berbanding perempuan. Hakikat ini tidak sekali-kali menafikan hak seseorang perempuan sehingga mereka layak digelarkan manusia kelas kedua. Tak boleh begitu. Banyak pula hadis sebut tentang kelebihan perempuan ni. Nabi sebut tentang perempuan. Jadi hak biasa orang baca kata ramai perempuan masuk neraka tu, bagi anak dia kena sebut juga bahawa lelaki ni ramai masuk neraka. Ada juga dalam hadis. Ada hadis Nabi sebut lelaki ni ramai masuk neraka. Ada juga. Bukan perempuan saja. Sebab tu dua hadis ni ulama hurah dengan seimbang dengan mereka kata gini. Hak masa Nabi sebut perempuan ramai masuk neraka itu hak Nabi tengok. Sebab neraka ni ada 7 lapisan. Jadi Nabi tengok tu satu sudut memang ramai. Memanglah. Setengah ulama kata hak Nabi sebut tu sebelum perempuan tu dia keluar daripada neraka. Mana ramai tu dia capur semua tu, hak kafir, hak tidak kafir, hak Islam capur semua. Ada yang kata begitu. Apa ulama hurah gitu? Sebab dalam riwayat lain Nabi kata ramai lelaki masuk neraka, ramai perempuan masuk neraka, ramai juga lelaki masuk neraka. Jadi semua tu sebenarnya sebutan Nabi itu dasar pada apa yang dia lihat pada malam Isra itu, Mi'raj itu. Ulama sebut gitu. Dan untuk guru kita Maulana masa mengaji dulu, dia hurah lah ni. Dia kata bahaya, dia kata enggak hak jom ngajar apa ustaz belaka di masjid kan. Jadi dia sebut perempuan ramai masuk neraka, dia tak sebut lelaki. Tak acil lah tu. Dia kena ayat semua. Baru kita nampak bahawa lelaki ni di sisi Allah, dalam konteks agama sama ya sebenarnya. Hak kata tak sama dari segi kehidupan dunia. Sehingga sebab hal ni anak pernah mengajar dulu hadis berkenaan dengan syurga dan neraka ni. Jadi bila kita mengajar, kita sebutlah hadis-hadis bahawa lelaki ni ada bidadari dalam syurga kan. Orang kata patut kita boleh ke dia? Orang perempuan masuk surga tak ada sebut boleh nak panggil ke dia tahu. Enggak tu lelaki bidadari. Tak kena panggil bidadara. Pelik bunyi. Patut tak ada ke lelaki-lelaki ni untuk wanita surga ni? Sebab tu dia kena baca buku Profesor Dr. Umar Sulaiman Ashqar tu. Ada kalau perempuan tu masuk dia tak ada pasangan dia. Tak ada pasangan ni maksud gini, ada disebut dalam riwayat buku Al-Jannah wan Nar Profesor Dr. Umar Sulaiman Ashqar. Dia sebut situ dia kata perempuan ni dia akan dapat lelaki syurga juga kalau dia tak ada pasangan. Mana berlaku perkahwinan dalam syurga. Sama ada perempuan tu dia telah berkahwin di dunia cuma dia terpisah kerana suami dia tu jadi ahli neraka. Dia tu masuk syurga. Jadi terpisah sampai bila-bila. Kalau suami dia masuk syurga lepas tu pun kira-kira tidak bersama dah. Dia akan berkahwin dengan lelaki dalam syurga. Lelaki itu sama lelaki dunia yang juga singgah lah masuk syurga tu, ataupun lelaki yang Allah ciptakan khusus untuk dia di syurga. Ada disebut gitu. Maknanya akan ada berlaku perkahwinan. Tapi dia boleh salah. Sebab dia tak sesuai perempuan dia boleh ramah tu. Jadi isu dia je kalau suami isteri masuk syurga, lelaki tetap dapat bidadari, lagu mana tu? Serabut perut tu. Hak tanya ni perempuan lah. Dia kata tak cemburu kau Ustaz. Siapa boleh 70 yang setengah riwayat sebut. 70 bidadari. Bini seorang. Bini pula bini hak dunia hak cemburu. Sok mudah tu. Dalam buku tu dia sebut lah. Kata saudara si nak makcik tu.
Buat perasaan cemburu tu dia mati di dunia. Bila kiamat tak ada dah cemburu lebih hakik di hari akhirat. Masuk surga tak ada dah. Sampai ketung pun tak ada dah. Dia dalam surga ni dalam ikut riwayat. Bila kita makan minum dalam surga sepuas-puasnya semuanya kita nak makan, tapi dia tidak keluar dalam bentuk najis. Tak ada dah tu. Benda-benda busuk tu tak ada dah. Itu memang disebut dalam riwayat. Jadi mana benda-benda sama ada pada buruk, busuk pada fizikal atau buruk pada akhlak memang tak ada. Bidadari yang Allah kurniakan kepada suami itu juga menjadi macam kita kata pembantulah kepada isteri itu. Isteri itu tak jadi mem besarlah dalam rumah tu, kira gitulah. Jadi mana tak timbul masalah. Maknanya bidadari itu bukan berkhidmat pada suami dia saja, tidak, tapi dia berkhidmat pada tuan rumah tu, isteri itu. Gitu maksudnya. Bahkan kedudukan mereka adalah sama taraf dengan lelaki dari sudut mendapatkan kelebihan di hari akhirat. Nak dapat kelebihan di akhirat ni mana tu? Dia kena berusaha di dunia. Jadi perempuan tu dapat kelebihan di hari akhirat sama taraf dengan lelaki di situ. Semua tu kerana kehidupan di dunia. Kalau kita bincang tentang persamaan lelaki perempuan, misalnya antara kekurangan perempuannya kerana dia tu melahirkan anak, dia mengandung, banyak perkara dia tak boleh buat tu. Zahir kenapa lemah tu? Lepas tu dia ada pula orang panggil darah haid. Nifas lepas beranak. Bila haid tu kan tak boleh buat banyak mana amal. Orang panggil amal ibadat dia tak boleh buat. Dengan sebab dia dalam keadaan junub itu. Kenapa macam kurang tu? Dia tak semaya kerana haid, dia boleh pahala tu. Sebab apa? Sebab dia mengikut perintah Allah. Sebab perempuan ni kalau Allah suruh semaya ketika haid, dia akan semaya. Jadi itu bukan kekurangan. Hak sebenar. Zahir nampak kurang. Kena pula zaman nak, kalau kita tengok dalam hadis bab taharah, perempuan zaman Nabi mari haid, teruk setengah tu haid tu sampai melecah sampai kaki, tak boleh nak pergi mana-mana. Apa tu kuat dah. Bukan darah istihadah tu. Darah istihadah tu. Setengah tu sepanjang tahun keluar darah daripada kemaluan dia. Istihadah lah. Susah tu. Dia boleh pahala kerana dia boleh pahala kerana besar tu pahala dia tu. Banyak perkara lah kalau kita nak bincang. Misalnya perempuan ni, kebanyakan perempuan ni dunia dia adalah rumah tangga dia. Sebab tu kita kena tengok hadis Nabi. Antara hadis Nabi sebutlah mafhum secara umum lah. Mana perempuan ni kalau dia jaga kemaslahatan rumah tangga dia, jaga suami dia dengan sempurna, jaga anak dia, Nabi kata layak dah. Boleh jadi sebab utama. Boleh jadi sebab utama dah masuk surga tu. Kita nak ke dia sebenarnya surga ya. Sebab tu zahir nampak kurang. Sebab tu kata tak sama tu dari sudut penciptaan dia tu, fizikal, tugas dia tu tak sama. Misalnya penjagaan anak tak lagi dia lebih hari perempuan. Walaupun ada juga kadang ada perempuan tu posengor, kita kata anak lebih rapat dengan suami. Jaga tu. Bisa orang tino kita belakang buat jaga ni. Lepas tu dia boleh carah kecil-kecil ni. Anak tahu bila isteri pergi kursus 3 hari boleh tahu. Lepek klik rumah pokok kapal pecah rumah no. Memang gitu dah mana tu buat. Tak ada gitu. Allah buat gitu tu masuk tak sopa tu. Tu pahala belaka tu. Bukan sia-sia tu. Bahkan kedudukan mereka, yakni perempuan itu sama taraf dengan lelaki dari sudut mendapat kelebihan dari akhirat. Jika mereka melakukan amalan yang ditutup oleh agama. Syaratnya buat saja. Dan kita kena ingat tidak. Ini perkara yang kita kena faham sistem agama kita. Allah SWT yang mencipta kita, dia maha tahu amalan soleh yang kita buat ni setakat mana yang kita boleh buat. Allah maha tahu. Maknanya kalau kita sebagai manusia ni yang mempunyai kemampuan berbeza dan kita buat berdasarkan kepada kemampuan kita laksanakan perintah Allah berdasarkan kemampuan kita, hak sebenar kita buat tanpa ada sifat munafik dalam bab pengamalan, buat dengan ikhlas sungguh. Tuhan tahu. Kalau seorang tu sepatut dia boleh buat 90% kata, tiba-tiba dia buat 40%. Dia kata kita boleh buat setakat ni, padahal sebenarnya dia boleh lagi. Tuhan tahu. Hak sepatut dia buat dia tak buat, itulah jadi isu di hari akhirat di mahkamah Allah. Apa mu tak buat? Sebab tu Tuhan tak tanya kita sesuatu di luar kemampuan kita. Mata qatul basyariyah. Tuhan akan tanya kita setakat mata qatul basyar, setakat kita mampu. Allah tak tanya kita tentang urusan ekonomi negara. Bab urusan ekonomi rumah kita putungan langit no. Allah tak tanya, tak seterusnya. Tapi orang yang mahir, orang yang ada jawatan dalam bidang tu, dia mengabaikan tanya, hak tu Allah akan tanya dia. Tetapi kita tidak ditanya bab tu, kita akan ditanya bab-bab lain yang kita sepatut buat, hak kita tak buat. Itu sistem agama kita. Sebab tu manusia ni dia ada tinggi rendah berdasar pada hak tu lah. Kemampuan tu.
Sebab itulah kalau dalam kitab Bukhari dia kata kok mana bila sebut Islam, bila sebut iman, mukmin, muslim, semua dia berkait dengan usaha. Sebab tu kalau orang tanya kita, kata Imam Bukhari lah, apa mana iman? Iman itulah usaha, ikut perintah Allah. Perintah Allah ni ada dua, al-amru bil fi'li wal amru bit tarki. Perintah Allah ni ada yang kita kena buat dan ada yang kita kena tinggalkan. Yang kita jangan buat, tak boleh buat. Bila Allah larang kita jangan buat, kita tak buat, makna kita sedang melakukan perbuatan tu. Misalnya mengumpak, kita kata, mengumpak ni anak rasa sedap mengumpak ni. Sebab anak tengok setengah orang tu memang tak putih mengumpak. Ada saing jenis kita. Siapa kita tak sih duduk kat dia. Baik, Tuhan tak benar tu. Dasar pada agama kita, Quran hadis, Tuhan tak benar. Jadi kita dalam keadaan boleh mengumpak, kita tahan diri daripada mengumpak, dalam keadaan boleh mencuri, kita menahan diri daripada mencuri. Semua tu termasuk perbuatan. Menahan diri itu daripada melakukan perkara Allah larang, itu termasuk dalam amal salih. Bukan kata amal salih ni hak kita buat saja, hak tak buat pun termasuk amal salih juga. Ada satu kitab khusus, dia bincang sudut tu saja, dia panggil sunnah tarkiyah. Sunnah Nabi, sunnah yang hidup sunnah dalam keadaan menahan diri jangan buat. Tu tajuk dia. Dia bincang tentang apa dia kita jangan buat dalam keadaan kita boleh buat. Dah tu termasuk dalam sunnah tu. Salah satunya bila orang buat bid'ah umum, semua orang buat bid'ah, sehingga kadang-kadang kita nak buat sunnah hak berlawan dengan masyarakat, kita tak berani. Tapi tetap kita tak buat juga hak menjadi amalan masyarakat umum, kerana kita tahu perkara itu tak tepat dengan sunnah. Tu termasuk dalam sunnah tu perbuat kehidupan kita tu. Maka kita sedang mengamalkan sunnah tu. Tu ayatnya agama kita. Jadi lelaki ni walaupun kedudukan mereka di dunia melebihi kaum wanita dari aspek-aspek tertentu, maksudnya mereka tetap terbeban dengan tanggungjawab yang besar. Ni poin utama. Oh, kita kata sedap lelaki lebih gini, lebih ke dia? Bebannya tugas tu berat. Kalau kita ambil dari satu aspek saja, kita kata suami, memang dia lebih. Dia penghulu. Kullukum ra'in. Dia sebagai pemimpin rumah tangga. Lepas tu itu satu kemuliaan. Kau satu orang panggil bebannya tu kan. Bebannya tu. Mulia satu hal, tapi beban besar. Sebab tu kalau kita tengok istilah agama, perempuan kena taat pada suami, tapi suami kena menjalankan tanggungjawab. Antara taat dengan tanggungjawab lebih berat. Sebab tanggungjawab ni dia kena sedia. Dia kena bersifat menyediakan. Kena sedia rumah, maskan, tempat tinggal, nafkah, banyak kau. Perempuan cuma dia kena taat saja. Walaupun taat tu berat juga, tapi tidak seberat bebanan tanggungjawab. Taat lebih bersifat, kita kata taat lah macam kewajipan taat. Tetapi hak ni tanggungjawab besar tu. Mulia pun lagu tu lah, mulia tu. Lebih pun lagu tu lah. Sebab tu lelaki kalau dia tidak jalan tanggungjawab dia, hilang kelebihan sebagai lelaki tu. Tu. Kenapa hal tu? Tu yang kita nak bincang dalam ayat ni sebenarnya. Sebab kalau kita perhati pada ayat asal pun berkait dengan harapan isteri Imran itu nak anak lelaki itu kerana tanggungjawab, tugas tu. Tugas nak jaga Baitul Maqdis itu. Tu asal dia. Baik. Jika mereka lelaki, termasuklah suami kita kata sebagai penghulu rumah tangga, jika mereka gagal melaksanakan amanah berkenaan, maka mereka akan berhadapan dengan kehidupan yang sangat sukar di hari akhir. Tuhan tanya sesa tu, mana tu? Tak cukup duit nak belanja untuk keluarga, tapi makan kedai semua. belanja ini, tapi dengan orang rumah dengan anak apa kira benda. Benda-benda tu tak kena tu. Tak kena. Kalau kita tengok dalam hadis Imam Bukhari dan kita ada bermufrad, ada tajuk khusus tu. Kemana kita nak belanja duit kita yang kita duk cari ni? Pendapatan kita, infak kita yang paling utama. Nabi sebut bukan sehadis adalah infak terhadap ahli keluarga kita, isteri, anak dan ibu bapa, kemudian para jiran tu, kaum qarabah, Nabi sebut. Dan urutan itu urutan secara sunnah dalam bab infak. Dari sudut individu pula, mereka tetap dibebankan melakukan tanggungjawab pribadi sebagai hamba Allah yang beriman untuk mendapat kebahagiaan di akhirat. Makna lelaki ni adalah tanggungjawab terhadap orang lain tu, kepada keluarga, kepada ibu bapa. Selagi tanggungjawab individu, fardu ain dia kena buat juga. Jadi berat tu sebenarnya. Berat jadi perempuan itu lebih ringan. Yang kelima, rentetan atau kesan daripada perbezaan penciptaan lelaki dan perempuan
maka banyak juga hukum hakam agama berbeza untuk mereka. Misalnya hukum pesaka tak sama. Laki boleh 2 bahagian, perempuan boleh 1 bahagian. Semua tu ada hikmat belaka. Dia ni sebenarnya kalau dia nak baca lah, Muhammad Qutb ada tulis Syubhat Haulal Islam tu kan. Buku tu ada diterjemah oleh Datuk Dr. Almarhum Datuk Yusof Zaki Yaakob tu. Dia ada tajuk tu sebab antara orientalis kritik agama Islam kita ni dari sudut tidak adil terhadap perempuan, dari sudut pembahagian pesaka. Lelaki tak cudik pun boleh 2 bahagian, perempuan cudik pun boleh 1 bahagian. Dia ikut. Dia kata perempuan dalam pesaka ni kita kena ingat. Dia panggil mutaraqibuz ziyadah. Perempuan ni mutaraqibuz ziyadah. Mutaraqibuz ziyadah ni kalau boleh duit banyak pun dia tidak wajib belanja untuk suami dia. Mana kalau dia boleh kata boleh 1 bahagian pun dia simpan dalam bank. Sebab bila dia berkahwin, kehidupan dia 100% disapok oleh suami dia. Jadi kalau sebab tu Tok Guru Menteri Besar Kelantan bila dia bincang ayat ni dalam tafsir dia kata perempuan kalau boleh fitih boleh challenge lah. Itu mutaraqib az-ziyadah. Tapi lelaki mutaraqibun naqs istilah. Mutaraqibun lelaki kalau boleh duit banyak pahala kau habis. Nak uwi pada ibu bapa, nak uwi pada isteri, nak uwi pada nak bayar rumah, bayar kata suami belaka tu. Mutaraqibun naqs. Makna dia ni halak habis. Patut kalau boleh 2 bahagian pun. Perempuan ni mutaraqibuz ziyadah. Lebih sipel lah. Itu. Molek dia hura tu. Jadi maknanya harta pesaka ni konsep apa sebenarnya? Dalam Islam ni bila dia letak bahawa perempuan ni zahirnya nampak macam kurang, dia ada pula orang panggil kaedah lain untuk menampung perkara itu supaya tidak salah faham terhadap anjuran agama. Bawah tu ada. Yang nombor 8 tu. Misalnya hukum persaksian. Perempuan kena 2 orang. Laki seorang pun cukup. Ni pun dia ada perbincangan dia. Agama kita tuntut gitu. Adalah tu kekurangan pada wanita tu secara umum. Lepas tu hukum perkahwinan. Banyak hukum perkahwinan. Misalnya cerai. Dia tak boleh cerai suami dia. Tapi tak boleh cerai pun sebenarnya untuk dia berpisah dengan suami dia ada peruntukan lain. Tak silap anak ada 4 peruntukan untuk perempuan berpisah dengan suami dia. Kalau dia tengok suami tak lagi. Saja nak sebut ni. Ada berlaku perempuan nak cerai. Anak kata apa nak cerai? Tak ada sebab. Mesti harus tak ada sahaja puas dia kata. Dia kata dia tengok tu lelaki dia nak motor. Dia kata tak boleh nak cerai tak apa sebab mana boleh kata. Klik dulu lah. Dia kata ginilah. Mari minggu depan sebab saya nak sesakit lain banyak. Anak nak sebut je sampai satu tahap tak lagi dia. Boleh dia ada kekurangan pada suami dia sehingga dia kata sehingga perempuan dia kata kalau dia tak cerai jadi gila dia. Tapi nak ayatnya tetap ada. Lagu mana? Fasah tu lah. Fasah macam-macam. Dalam agama kita maknanya perempuan tak mungkin teraniaya dalam perkahwinan walaupun dia tidak ada kuasa tolak, kuasa cerai, tapi dia ada maknanya kalau tolak ni maknanya suami yang lafaz. Tapi kalau perempuan nak berpisah dengan suami dia, pihak ketiga kena main peranan. Hak kita panggil kerajaan lah, pihak otoriti agama kena main peranan. Dia tak boleh cerai tu lelaki dia. Hukum ibadat khususnya gitu juga. Taihid tak boleh semayang. Sebabnya ulama sebut oleh kita perempuan tak boleh semaya pun boleh pahala. Cuma ulama bincangnya pahala tu setara mana? Sama ke dengan pahala lelaki yang kekal kena semaya. Tapi perempuan ni ada ketikanya dia tak boleh salat ketika dia haid, ketika dia junub, ketika dia nifah. Jadi maknanya sama ke tidak tu? Tak semaya kerana haid dengan lelaki yang semaya. Memang boleh pahala perempuan, tapi sama ke tidak? Hatu ulama khilaf. Imam Nawawi antara kata tak sama, cuma tetap boleh pahala perempuan tak semaya. Kecuali niat dia tak molek. Dia kata mujur mari hik tak semaya. Dia memang dia mujur mari hik kan tak semaya. Alah tu memang tak boleh pahala. Tak boleh pahala. Mana niat dia tu? Dia nak semaya cuma oleh kerana itu. Itu kita kena faham tu. Kalau kita kata tu kurang, ialah kurang lah. Tapi sebenarnya tidak kurang. Cuma sini anaknya hukum tu berbanyak lagi kikir lain berbeza pula. Misalnya kita kata tuntut tiap perempuan semaya Jumaat di masjid. Tidak seperti lelaki. Tidak seperti lelaki. Bahkan setengah mazhab misalnya Hanafi, perempuan lebih molek semaya rumah. Dalam mazhab Syafi'i pun gitu juga. Walaupun adalah perbezaan tu. Apa tu? Tanggungjawab. Sebab bahaya ke perempuan tu. Dia kena jaga anak apa. Nak mari masjid lah. Mana kalau mari bawa anak pula. Duduk gatul di pohon imam. Masalah besar tu. Kenapa? Jadi dia tak mari masjid, dia boleh pahala sebab dia ada tugas lain. Lelaki kena mari. Banyak perkara tidak. Sebab tu anak kata tadi,
Tak sama tu dari segi tu peranan yang dimainkan. Jadi kalau perempuan dia memainkan perannya dia sebagai perempuan sesuai dengan kena agama, dia tetap ada kelebihan juga. Kekurangan itu sebenarnya kekurangan yang bukan mutlak. Kekurangan itu hanya kekurangan yang majazi saja, hakikat. Yang keenam, demikianlah juga adalah hal yang berkaitan dengan keduniaan. Bidang tugas dan kelayakan untuk wanita dan lelaki mesti ada klasifikasi yang berbeza. Tidak boleh disamaratakan tanpa melihat kepada perbezaan kejadian fizikal dan emosi mereka. Jika kaedah kehidupan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dilanggar atau diabaikan, maka kehidupan manusia akan merudum dan menjadi tidak seimbang, bahkan boleh menjatuhkan taraf manusia menjadi haiwan. Perempuan jadi sepuluh lelaki, apa dia lelaki buat, semua perempuan tuntut nak buat juga. Oh, rosak hadirat. Dan itulah yang menjadi masalah di barat. Wanita-wanita yang terlibat daripada NGO nak menuntut hak wanita ni, dia tuntut hak tu sebenarnya tidak hak dia pun. Sebab tu kita tengok, lemah kita tengok dah. Misalnya perempuan menceburi bidang ni lah panggil bidang olahraga, kita kata sukan ke. Hak sepatut lelaki misalnya hak bina badan tu lah kita kata. Perempuan main juga. Tubuh dia sepuluh lelaki, kau tengok ke belakang ke body berketul sepuluh timu juga. Ya agak-agak lelaki mana nak tu. Walaupun muka comel, kelih takut lah. No. Sesuai, rosok. Keperempuanan jadi hilang. Banyak kau tu. Misalnya tugas-tugas yang mencabar, yang membahayakan. Misalnya polis misalnya. Kena pergi ke tempat-tempat tu. Seperti kata tentera. Sebab tu kalau kita tengok dalam Islam, tentera zaman ni, anak pun baca buku. Ada ke wanita je tentera ada? Tentera macam mana? Tentera yang bukan duduk di barisan hadapan. Dia lebih kepada jaga kemaslahatan tentera. Misalnya jadi nurse tentera, doktor tentera, jurawat lelaki yang cedera dalam peperangan Juwiminai, seperti Aisyah, Ummu Sulaim dan sebagainya tu. Tapi hok duduk di barisan hadapan ni semua lelaki-lelaki. Dia ada pembahagian tu. Tidak kata perempuan duduk barisan hadapan. Bayangkanlah kau dia kena tangkap lagu mana. Mana perempuan bila ditangkap, hak tidak terkala tentera, cuba bayangkan lagu mana. Dirogol dan sebagainya, dirosakkan, dicaburkan, naya tu. Sebab tu benda-benda gitu kena faham. Jadi kita kata tugas-tugas yang bahaya dia kena beri pada lelaki. Itu maksud dia. Maknanya kalau kita langgar waktu, kita telah menzalimi kaum wanita. Itu maksudnya. Sebagai contoh lah Islam, sebab apabila Allah buat ketetapan, Allah ni yang mencipta kita, dia lebih tahu. Sebagai contoh kan. Misalnya isu poligami, betul lah. Maulana pun tulis apa 50 perkara. Bila lelaki nak berpoligami, dia kena faham 50 perkara. Takut dia. Buat apa? Rupanya tanggungjawab besar. Kalau tidak berdosa. Sebab tu kita nak kata, nikah ramah ni sunnah. Nak kata gitu kena baca tu. Bila Allah tetapkan, mana ada hukum syariat dari sudut berpoligami ni, dia ada hikmat dia. Sebab tu setengah-setengah ulama dia kata, ini adalah satu jalan keluar untuk masalah dalam kehidupan. Dia letak di bawah tajuk tu. Banyak perkara lah. Sebab ni kalau bukan saja-saja sekadar nak memuaskan nafsu seks semata-mata, bukan sekadar itu. Lepas tu banyak lagi sebab-sebab lain yang berkait dengan masyarakat. Contoh di Indonesia misalnya. Anda tengok beberapa makalah berkenaan dengan badan-badan NGO yang wanita lah. Kempen supaya lelaki berpoligami. Apa? Dia pula bersungguh. Kempen di jalan raya supaya lelaki ni nikah lebih pada sebab apa? Orang panggil nisbah perempuan lebih ramai. Sehingga seorang perempuan, seorang lelaki 25 perempuan. Siapa begitu dah berlaku di Indonesia. Di Indonesia ada kan jumlah penduduk berapa ratus juta. Keadaan tu. Kalau tidak dalam situasi itu, kalau kita masih lagi berkerah tak mahu berpoligami, apa masalah yang timbul? Dia bicara. Ramai perempuan tak kahwin. Lagu mana bila dia tua, hidup dia macam mana? Itu dari sudut tu. Dari sudut orang panggil berlaku gejala sosial, zina dan sebagainya. Banyak masalah timbul. Bila Allah SWT menentukan hukum tu, mana ada hikmatnya. Nak macam mana? Dan banyak lagi lah perkara-perkara lain. Yang ketujuh, bukan menjadi kesalahan untuk memperjuangkan hak wanita. Bahkan ia usaha yang mulia dan banyak manfaat. Cuma perlu disedari lebih awal sebelum mereka melangkah masuk ke dalam bidang ini. Apa maksud hak wanita yang diperjuangkan itu? Kebelia sebenarnya hak wanita. Kadang-kadang orang Islam pun boleh tersalah dalam masalah. Boleh terpalit juga dengan slogan itu. Kadang-kadang dia memperjuangkan hak yang bukan hak dia pun. Memang hak tu. Mungkin di sini ada perbezaan antara perjuangan hak wanita bagi pihak Muslim dan non-Muslim. Kalau Muslimah yang memahami agama,
Kalau dia memperjuangkan hak wanita, mungkin akan selari dengan kehendak agama. Tapi kalau orang Islam yang tak faham agama, boleh jadi dia akan jadi berada dalam satu bakul, kita kata, dengan orang-orang liberal dan sebagainya. Itu bahaya, kena tahu lah. Sebab tu hak ni sebenarnya penting ni. Dia kena tahu. Apakah benar slogan menuntut hak sama rata antara lelaki dan wanita? Betul ke tak slogan tu? Sama rata. InsyaAllah Muslim yang faham kehendak Khaliqnya akan memperjuangkan hak yang selari dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-8, slogan Islam dalam isu hak adalah al-muwasat lal musawat. Ini slogan besar ni. Al-muwasat lal musawat, yang bermaksud bertimbang rasa, bukan sama rata. Ini yang penting. Dalam Islam dia ambil kira gitu. Sebab tu lelaki diberi dua bahagian atas rasa muasat, tidak sama rata. Timbang rasa. Kena kira timbang rasa. Dan sebenarnya konsep timbang rasa inilah sebenarnya yang dikatakan al-adlu, keadilan itu. Al-adlu fil Islam lal musawat. Keadilan dalam Islam bukan sama rata, tetapi al-muwasat, bertimbang rasa. Yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala menekankan dalam kehidupan beragama nilai al-adlu, yakni keadilan, bukan al-musawah, iaitu sama rata. Konsep al-adlu lebih merujuk kepada amalan-amalan yang mesti sesuai diberikan kepada lelaki dan amalan-amalan yang sesuai diberikan kepada wanita. Jadi konsep al-musawah, iaitu sama rata, lebih merujuk kepada disamaratakan pekerjaan dan amalan. Kalau lelaki boleh, maka perempuan pun boleh. Inilah sebenarnya yang menjadi sasaran dan objektif utama kumpulan yang memperjuangkan hak wanita. Hak tidak Islamik lah. Jika mereka memahami kaedah ayat Al-Quran, surah Al-Imran ayat 36, pasti usaha mereka berkebajikan di dunia dan mendapat saadah dan hasanah di hari akhirat. Maknanya, kalau dia faham agama, dia mempertahankan hak wanita seperti yang sepatutnya, dia besar pahala. Anda nak ambil contoh, dia berkahwin dengan perempuan tu, tapi dia ni lelaki ni bermasalah. Akhir sekalinya macam mana tu, dia ada berlaku pertelingkahan dengan mertua dia lah. Akhir sekali dia sekat isteri dia daripada berhubung dengan keluarga isteri dia. Dia tak benar mana isteri dia ni berhubung dengan ibu bapa. Dahsyat. Pada waktu tu isteri dia mengandung anak pertama. Duduk rumah pula, rumah flat. Dia kunci pintu, dia pergi kerja, dia kunci, dia tak boleh. Telefon dia tak boleh. Dahsyat. Kini anak sedih semua kini. Akhir sekali isteri dia tulis surat, campak kot nela, ada orang ambil surat tu. Jadi ambil surat tu, jadi surat tu dia sebutlah supaya kontak keluarga dia. Jadi keluarga dia mari nak tengok dia pun, dia tak buka pintu. Siapa hampir berlaku terperarah kita tu, perkelahian melibatkan senjata juga lah. Jadi isteri dia hampir nak gila lah kira-kiranya. Jadi bila perkara ni dibawa pada anak, kebetulan yang setanah jadi email, anak kata mudah yakin ni. Pergi jumpa bahagian NGO wanita, dia tahu nak urus macam mana. Pergi jumpa sama sehari selesai. Perempuan ni dia ada lawyer dia pergi jumpa polis, ambil surat, batu surat, bawa polis. Rupanya tu lelaki dia tengok pakai polis pun takut lalu. Polis pergi buka pintu malam-malam. Boleh pergi ambil anak pergi ke hospital, cek semua sekali. Akhir sekali kita minta supaya dia ceraikan isteri dia. Tak ada masalah dia hidup bersama. Teruk bercerai. Maknanya badai mempertahankan wanita. Kalau lagu tu memang pahala besar. Berkebajikan dunia, dia dapat saadah dan hasanah di hari akhirat. Sesat. Badai NGO wanita ni benda kecil tu bagi dia tu. Dia nak urus tu benda tu. Dia reti cara dia. Dia buat surat tu, dia ambil surat bahagian kebajikan masyarakat, dia pergi jumpa dengan polis gini, bawa ibu bapa buat pengakuan dia, polis buat report semua sekali. Biar siap dokumen, dia pergi dengan polis lah. Polis minta nak tengok perempuan tu. Ibu bapa dia nak jumpa, kena buka pintu. Bawa waran daripada mahkamah tu. Selesai masalah. Sebab dia punya lawyer bahagian tu, dia kata kalau ibu bapa mari, memang kuat. Hubungan ibu bapa tu, wali tu kuat. Selesai masalah. Sebab tu dalam agama ni sebenarnya, kalau kita faham agama, perempuan tidak akan teraniaya. Tak ada istilah gantung tak bertali. Tak ada istilah. Tak ada istilah. Kalau suami tak cara dalam tempoh tu, dia boleh fasah. Dia boleh tuntut cerai. Mahkamah boleh pisahkan akad itu. Tak ada masalah. Yang ke-10 yang terakhir, beberapa contoh pandangan tokoh non-Muslim di sebelah Eropah berkaitan pemahaman al-musawah, iaitu sama rata, yang telah memusnahkan tamadun manusia.
Davison, seorang perempuan aktivis pergerakan wanita di dunia, berkata, tokoh-tokoh cendekiawan di barat pun dia mula tengok slogan sama rata yang dilaungkan di barat tu, akhirnya kesal dia macam mana. Dia tengok bukan boleh menyelesaikan masalah pun, jadi teruk ada. Antara yang menyumbang kepada perceraian, salah satunya kerana perempuan tu menyibukkan diri mencari nafkah sama dengan lelaki sehingga terabai anak dan macam-macam lah. Cuba kita tengok seorang perempuan aktivis pergerakan wanita dia kata mana? Dia kata ramai wanita yang menghancurkan kehidupan rumah tangga mereka dengan meneriakkan isu al-musawat persamaan. Padahal kaum perempuan harus meyakini bahawa lelaki adalah tuan yang harus ditaati. Dan bagi wanita sejati, hidup dalam rumah tangga yang bahagia merupakan, itulah maksudnya kehidupan yang ideal. Idea-idea yang sepatut dia perjuangkan adalah meminta supaya dia diberi hak yang sepatutnya dalam pengurusan rumah tangga. Dari segi nafkah dan sebagainya. Sepatutnya. Ni dia nak tobek keluar rumah juga. Seperti lelaki nak bebas juga. Kesal dia ke dia? Rosak rumah tangga. Tuh kan. Kemudian ni seorang tokoh lain, Helen. Dia kata mana? Dia kata seorang wanita yang menjadi konsultan ahli dalam rumah tangga dia ni. Dia ni konsultan. Dia kata mana? Sesungguhnya dia kata idea tentang persamaan lelaki dan perempuan mana tidak dapat, orang panggil tidak makul, tidak logik, tak masuk akal sebenarnya, dan sulit untuk diterapkan dalam kehidupan seharian. Bahkan ia hanya akan menyisakan hukuman dan seksa terhadap tubuh wanita, juga merosakkan kehidupan keluarga dan masyarakat secara umum. Jadi rasa sebab apa? Sebab bila usaha untuk menyama tarahkan, nak beri tugas pada lelaki, wanita sama dengan lelaki, jadi rosak. Dia ada lagi. Hak ni kita boleh guna kaedah tu, betul lah. Mana kaedah, kita kata kaedah untuk kehidupan. Hak ni mana sistem untuk melahirkan kehidupan yang bahagia. Inilah memahami kaedah. Hak tu penting. Poin dia. Maknanya kalau kita gagal memahami kaedah ni, hidup kita tak akan bahagia. Siapa kata tu? Khaliqul makhluqat. Tuhan yang cipta kita kan. Sebab tu Helen Enlin dia kata gitu. Dia ni konsultan bahagian rumah tangga lah, kita kata isu tentang wanita. Dia kata tak. Ni orang panggil apa yang disebut oleh Helen sebenarnya pengalaman hidup lama. Pokok dia memperjuangkan hak wanita. Sebab tu anak kata Muhammad Qutb sebut dalam kitab dia, kadang-kadang perempuan di barat ni dia memperjuangkan hak, dia tak tahu sebenarnya hak tu tahap mana. Hak lelaki lain, hak perempuan lain, hak Allah lain, hak Rasul semua lain, tak sama hak ni. Jadi selagi tak faham hak, tiba-tiba nak memperjuangkan hak, inilah yang berlaku. Yang ketiga, Rainy Mary, dia kata seorang perempuan yang menjadi ketua lembaga kewanitaan di Perancis, dia kata ni kita ambil ni tokoh-tokoh wanita di barat. Sesungguhnya tuntutan persamaan hak anda sebut al-musawat tadi, sesungguhnya tuntutan persamaan hak yang sempurna antara laki-laki dan perempuan akan menyampaikan keduanya kepada tahap yang menyusahkan, di mana salah satu daripada keduanya, yakni wanita ke lelaki ke, tidak mungkin sanggup melakukan pekerjaan pihak yang lain. Tak mungkin. Dia gini dah. Perempuan di barat dia kata, kalau saya kena jaga anak, awak pun kena jaga juga. Kena ada giliran juga jaga anak. Bapa saya pun nak kerja juga, tubik pagi kelak juga. Jadi akhir sekali lelaki terpaksa habis duit banyak, cari pula pembantu rumah sepenuh masa. Kadang-kadang perempuan tu malas pun tak balik lagi. Outstation macam isteri, you know. Bayar kalau jadi lagu mana. Ini pengalaman dia. Bapa tu berlaku itu kerana desakan masyarakat menuntut hak yang mereka tak faham apa hak mereka tu. Dan sekiranya kita kembali kepada bahasa nomor yang disenggara negara Eropah, maka tentu momentum bahasa kita akan sangat panjang. Ayat ni kalau kita perhatilah dia secara statistik, dia panggil statistik lah, kita kata kes-kes yang berlaku, perceraian ataupun dia kita kata isu-isu berkait dengan masyarakat. Tak boleh nak bayar lah. Dari segi statistik, dia panggil lughatul arqam. Lughatul arqam bahasa nomor statistik teruk, kes perceraian. Kerana apa? Kerana perempuan nak hidup beraktiviti seperti lelaki juga. Tuntut hak sama. Berlaku kes teruk. Banyak kes. Baik, seterusnya anda ambil lagi. Ungkapan seorang wanita yang terkenal sebagai penyeru kebebasan dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan di kawasan Teluk. Di kawasan Tanah Harap pula ni. Bila dia tengok
slogan ini bila diterima, hasilnya mengecewakan, maka dia kata gini, saya mengakui hari ini bahawa saya berdiri di banyak momentum untuk melawan apa yang disebut sebagai kebebasan wanita. Sebab saya ni antara aktivis memperjuangkan kebebasan wanita. Itulah kebebasan yang merugikan wanita dan merosakkan kemuliaan wanita, menghancurkan rumah tangga dan anak-anak. Sebab tu perempuan ni boleh bekerja, tetapi dia kena urus pekerjaan dia tu siapa tidak tergendala pengurusan rumah tangga. Sebab dia tanggungjawab utama dia. Sebab tu dalam kitab fiqh bila sebut lelaki kena masuk ke, ulama kata tak praktikal tu. Sebab Nabi isteri dia masuk. Anda ada tengok dalam video ya, ada orang dia kata dia bawa kenyataan dari segi fiqh. Fiqh dia kena tengok juga. Oh, kalau nak kira fiqh dalam fiqh Syafi'i, dalam fiqh Imam Syafi'i buat kenyataan dalam fiqh Syafi'i. Dalam sebuah negara Islam, rumah orang kafir tak boleh tinggi daripada rumah orang Islam. Rumah orang Islam kena tinggi. Pakar lah, pakar tu jadi lagu mana? Tu antara pendapat kuat tu dalam mazhab Syafi'i. Siapa dia nak bakar? Orang Syafi'i tak bakar tu. Lepas tu kau duduk rumah flat, kat di atas kenapa bawa kita lah? Kondominium, awak kena duduk tingkat 5 bawah. Hak 6 ke 100 tu kena bawa Muslim saja. Tak praktikal. Kau kena tengok juga. Lepas tu hak ria di sini. Hak orang panggil qudwatun hasanah. Nabi sahabat. Nabi ke masa. Hak lelaki masuk jari-jari kerana dia minat tu, hak tu tak kira tu. Hak tu tak kira tu. Itu benda-benda gitu kenapa hal. Saya mengatakan, tentu saya tidak akan memaksa dan membebankan diri saya sendiri seperti yang dilakukan oleh ramai wanita untuk meneriakkan isu persamaan hak lelaki dan perempuan. Ya, memang saya bercakap ni, saya ni sebagai seorang perempuan. Maknanya setelah dia berjual tu, sia-sia dia puasa. Apa sia-sia? Bercanggah dengan fitrah. Bercanggah dengan fitrah. Banyak lagi lah di sini. Kalau kita nak tengok, boleh tengok sendirilah. Jadi, kita boleh faham tu kaedah yang ke-9 tadi, bahawa perempuan ni dari segi pengurusan dia tu dia berbeza lah. Nak mengatur hidup dia pun berbeza, kena tahu tu. Misalnya kalau kita tengok dalam hadis lah, perbincangan di kalangan ulama kita, Nabi sebut kata alih kalau lelaki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai lelaki, itu bukan dari segi pakaian saja tu. Perempuan menyerupai lelaki tidak boleh, lelaki menyerupai tidak boleh. Itu sebenarnya asas dia betul lah, berkait dengan pemakaian dan juga kehidupan, tetapi dia berkait banyak perkara lagi pernyataan Nabi tu. Jangan kita beri tugas yang selayak untuk lelaki tahu pada perempuan. Itu termasuk boleh dihuraikan dalam hadis tu lagi. Sebab itulah Dr. Yusuf Al-Qaradawi bila dia bincang hadis tu, dia kata mana? Dia kata kalau kasut, di mana dalam negeri tu kasut tu memang dikenali sebagai kasut wanita, lelaki tak boleh pakai. Sebab apa tu? Khusus untuk dia. Kalau khusus, kecuali tak khusus, seperti topi geledah. Ada topi geledah wanita. Mutu wanita. Ada. Tak boleh kalau khusus. Anak ajak kali dah tengok. Dia pakai jubah isteri dia. Anak kata entah ni nampak pakai jubah isteri entah. Dia kata entah ceri dia tu. Orang kata betul lah. Sopol bekok kan. Kata lah itu. Dia pakai jubah isteri dia kan. Bimai ya. Dia kata anak tak kering jubah itu. Dia pakai jubah bini dia. Dia ni ngaji tinggi malah sebut lah kerja dia. Sedap juga lah gaji dia. Belah-belah ribu juga tu. Gitu. Anak kata tak boleh je. Ada khusus tak erti no. Ada kata orang tak cek pun dia kata. Kata anak cek anak tengok je belah. Jubah erti no. Anak kata dari segi kena agama tak kena ni. Tak ada. Sebab dia kata dulu kira orang lelaki pakai dia panggil terbuka perempuan pakai dia buat telekeng kan. Tak boleh lelaki pakai sebab tu khusus untuk perempuan. Sebab dia kata tak boleh. Tak boleh pahala pakai tu. Misalnya perempuan pakai sepiyah kita pergi mana-mana. Tak boleh. Tak boleh. Itu sebab tahu dia ada buat artikel tu. Takut jadi mustarjalah. Mustarjalah ni tomboy lah kita apa ni, perempuan menyerupai lelaki. Tak boleh lagu tak boleh. Bahaya tu. Baik. Setengah-setengah ulama dia kata kalau kita langgar perkara tu, syaitan akan masuk lalu. Syaitan belah-belah ribu tu. Gitu. Anak kata tak boleh je. Ada khusus tak erti no. Ada kata orang tak cek pun dia kata. Kata anak cek anak tengok je belah. Jubah erti no. Anak kata dari segi kena agama tak kena ni. Sebab dia kata dulu kira orang lelaki pakai dia panggil terbuka perempuan pakai dia buat telekeng kan. Tak boleh lelaki pakai sebab tu khusus untuk perempuan. Sebab dia kata tak boleh. Tak boleh pahala pakai tu. Misalnya perempuan pakai sepiyah kita pergi mana-mana. Tak boleh. Itu sebab tahu dia ada buat artikel.
takut jadi mustarjalah. Mustarjalah ni tomboy lah kita, perempuan menyupai lelaki. Talih lagi, talih. Bahaya tu. Setengah-setengah ulama dia kata kalau kita langgar perkara tu, syaitan akan masuk lagi. Syaitan akan ganggu lagi. Lama-lama jiwa kita akan rosak. Rosak, talih. Tu kena faham tu. Sebagai seorang suami ya, sebagai kami ada yang kita tahu kan juga. Untuk orang macam kita ni, ada anak cucu, kadang-kadang amalan sebagai ini itu untuk menjaga anak cucu dia tu, saya rasa bagi saya tersimpan daripada pembelajaran ini. Contohnya istilah robot dapur, apa tu lepah, saya terserempak dalam masa-masa kini tapi nak royak tu kot ni. Jadi bukan suami dia tu lagu mana, dia tengok amalan isi dia tu tak nak ambil berat sangat, jaga sangat dengan cara tu kita rasa dah terkeluar daripada sebenar. Biasa dengar ni. Pak rombok sengerti pun ada. Ya. Dia sebenarnya hot amal orang Melayu kita biasa rombok dapur nak pelepah, biasa lepas 40 tak? Dia sebenarnya anak tanya untuk beda. Rupanya dia ada kepercayaan di sebalik itu sebenarnya. Khurafat. Dia ada khurafat. Dia akan jadi sial macam-macam, ada gangguan sok macam-macam. Lepas tu muka wanita tu dalam tempoh 40 kan lemah kan. Jadi akan terbawa-bawa tu kehidupan, sebab biasanya perempuan ni dia anggap gitu padahal tak pun. Dia anggap perempuan ni gangguan tu berlaku dengan hebat lah ketika dalam tempoh 40 hari. Duduk dapur dia tu dah tu ngomong dapur tu. Nah, lepas tu pelepah pula. Anda tengok cara pelepah lucu ngerti. Dia guna benar apa? Benda sambung no, putih. Benda mentoh dia panggil. Anda tengok. Oh sebelum tu kat lain apa kita kelih belakang tu. Masa anak budak-budak bila tua dia tak pergi kelih dah tu. Guna wahnya. Berkelapa tu no. Macam-macam benda khurafat tak boleh. Sebab dia ada kepercayaan tu. Khurafat. Kalau tak buat jadi gini macam-macam dia sebut. Tu tak boleh. Makna suami tu tanggungjawab lah tu. Makna suami tu kira-kiranya dia akan tanggung lah tu kalau dia tak betul balik tu tak boleh. Ni biasanya orang tua dia suruh buat tu. Tak pelepah lagi. Kata pelepah ke dia pula je. No. Nak orang mak warna, dapur-dapur pun tak ada zaman lain. Tak ada dah tu. Tapi setengah tempat ada lagi kapur-kapur tu. Ada lagi. Memang berlaku lagi setengah-setengah tu. Jadi benda-benda gitu tak boleh lah sebenarnya. Cuba elok lah. Dan bagi anak benda-benda gitu tu melibatkan kepercayaan. Dan kalau kepercayaan siapa perekat syirik, jadi syirik. Kalau siapa perekat syirik, kita nak kata sepenuhnya tak boleh. Kena tahu lah. Sebab gini anak tahunya, anggapan tu berbeza-beza juga. Misalnya tu beda ni. Anak kata kalau tak buat tak boleh. Tak boleh dia kata. Ganggu lah. Jadi kata-kata jadi ada, dia panggil ada penunggu dia panggil. Qarin. Duk ganggu. Anak lepas 40 duduk jerit lagi. Budak kata jerit. Nak bawa ke hospital tak jerit tu. Benda-benda gitu. Jadi anak tengok, tak mana banyak benda khurafat, tahayul dan sebagainya. Tu tak boleh lah. Tanggungjawab suami lah. Itu cuma sebab nampak mula-mula pertanyaan tadi dari segi penjagaan tu maksud gitu lah. Ingat kau jaga anak pergi kerja, jaga cucu. Tu lain cerita, tu perbincangan lain pula tu. Dulu malana pada bincang lah kelas tu. Tak boleh secara mutlak kalau lagu mana. Mana hal tu di atas pertimbangnya masing-masing. Sebab setengah ibu bapa tu kali dia tak suka, muka dia sihat tu. Dia sihat. Dia kata bagi sini dia kata bagi kat orang ni. Dia apa dia suka. Bahkan kalau tak ada tu dia rasa puas pula. Tak apa. Tapi bila dia sudah buang mau kita tak wira lah. Walaupun dia nak pun kita tak wira lah. Dia tengok keadaan. Kadang-kadang ibu bapa dia tak suka cucu dia. Banyaklah sebabnya. Tengok keadaan lah. Tapi kalau siapa perekat membebankan ibu bapa dia jauh anak kita, dia nak pergi buat ibadat pun tak ada. Tu tak boleh pula. Tengok timbal sendiri lah tu. Semua ni kemudian topik itu syaitan kita menjumpa dalam kehidupan tadi. Syaitan berada kan.
Maksudnya gini, kita bincang kaedah yang ke-9 tadi, maknanya lelaki dengan perempuan ini tidak sama. Baik, kalau kita abaikan hal tu, kita tak cara tu, bahkan kita terpengaruh dengan pokok liberal misalnya, dengan pokok barat yang memperjuangkan hak wanita, sehingga kita lupa saranan Quran. Di situ syaitan akan boleh masuknya. Tu maksud dianya. Syaitan akan menimbulkan perselisihan. Dia gini yang mudah kaedah dalam agama kita juga sebenarnya. Mana bila kita ni tidak ikut perintah Tuhan, dia akan terbuka. Mana bila kita langgar perintah Tuhan, dia akan terbuka ruang untuk syaitan ganggu kita. Sebab itulah kebanyakan ulama dia kata dalam konteks tazkiyatun nafs, cara kita nak tutup supaya syaitan tidak boleh masuk dalam hati kita sehingga bertapak mengamalkan anjuran agama. Misalnya ada lelaki ni, salah satu. Maknanya syaitan ni dia akan jadi kuat sehingga dia boleh masuk bertapak. Sebab dia ulama bincang. Sebab Nabi sebut dalam hadis, syaitan boleh masuk ke hati kita ni secara mudah. Sebab dia boleh masuk melalui majrad dam dia. Saluran darah. Ya, saluran darah dia masuk. Nonyaknya mudah. Masuk kalau semudah tu masuk. Beratkanlah kita tu. Patutlah ke mana penyelesaian agama? Sarana daripada agama kita nak sekat ke mana? Dan Nabi sendiri sebut mudah masuk. Lepas tu tak boleh sekat ke? Boleh. Bila dia bincang dalam konteks Quran hadis, dia bincang di sekitar tazkiyatun nafs, Nabi sebut boleh masuk. Cuma Nabi kata dia yang tak boleh masuk. Sebab Tuhan buat ada hadzus syaitan tu. Masalah sekarangnya kita yang tidak maksum ini, kita boleh jaga tu. Sebab tu syaitan ni ulama kata 3. Dia boleh masuk. Memang dia masuk tu, dia masuk dan dia boleh beroperasi di situ. Dia buat perumahan dalam hati kita tu. Ada perumahan. Yang kedua, dia masuk sekejap tapi tak sempat buat apa. Tapi dia boleh masuk sampai ke dalam. Duk mata dia rasa panas. Ada juga. Yang ketiga, dia tak boleh masuk. Jadi hak tak boleh masuk tu dia panggil jiwa mutmain, qalbun salim, hati yang sejahtera. Hak tu hati para nabi siddiqin. Tak apalah anda nak tekan di sini supaya syaitan tidak boleh ganggu kita. Sebab syaitan ni bila dia gini. Ulama sebut dalam kitab tu, maksud syaitan ganggu kita ni ganggu hati. Cuma zahir nampak pada mata rasa, pada tangan rasa, pada kaki rasa. Sebenarnya rasa tu hati. Sebab bila syaitan nak merosakkan kehidupan kita, tangan jadi buat benda tak molek, mata tengok benda tak molek, mulut bercakap perkara tak baik, dia akan ganggu hati kita. Dia akan rosak hati kita. Sebab Nabi sebut dah lah, Nabi sebutkan dalam diri kamu ada seketul daging tu nak. Fa idza salahat salahal jasad. Kalau molek habislah. Kalau buruk habislah. Ala wahyal qalb. Hati tu. Jadi maknanya kalau ikut kaedah yang dibuat oleh ulama kita, bila kita gagal ikut agama, akan terbuka ruang untuk syaitan masuk dalam hati dan dia tidak rasa panah duduk dalam itu. Sebab itulah kalau kita sentiasa ikut agama, sentiasa berzikir, dia akan ada kekuatan. Syaitan akan jadi panah. Tu khasiat zikir tu. Tapi zikir tu zikir dengan cara sunnah lah. Sebab tu dalam fiqh zikir dan doa tu dia bincang perkara tu. Tu kena ingat. Ni berlaku tu lagi. Sebab tu Ana sebut tadi dah. Kerosakan yang berlaku, tadi kan kita sebut beberapa contoh kenyataan daripada tokoh-tokoh di barat yang dia sudah kesal dengan perjuangan dia nak mensamaratakan lelaki dan perempuan tu. Akhir sekali dia surrender, tak lagi dah. Salah tu, silap tu. Bukan sehari dua tu berlaku tu. Berpuluh tahun, beratus tahun baru dia nampak. Begitulah juga kalau orang Islam terlibat, dia akan jadi rasa. Jadi benda tu kena ingat syaitan. Bila syaitan boleh ganggu, akhir sekali bila dia tidak ikut sini, dia akan pecah pada lain. Dia gini kan, ulama kata maksiat ni kalau tidak ditaubati, kalau tidak disekat dengan taubat, dia akan melarat. Termasuk dalam penyakit yang melarat dari segi kerohanian. Kena ingat tu. So kita buat salah, kita biarkan kekal di atas salah tu, dia akan jadi 2, dia akan jadi 3, dia akan jadi 4. Supaya Imam Ghazali katalah dalam kitab Ihya, kena pakai Imam Ghazali ni bab ni sebab dia bidan ni. Dia kata mana? Dia kata manusia ni secara fitrah, bila dia buat satu kesalahan dan dia istiqamah dengan kesalahan, tapi dia tak guna istilah istiqamah lah, mana berterus istimrar ataupun musirrun ala dhunub, berterusan melakukan maksiat, dosa hak kecil pun dia jadi dosa besar. Satu dosa jadi 2, jadi 3, jadi 4. Akhir sekali hitam legam hati itu. Akhir sekali hati itu kalau tidak sampai peringkat qalbun mayyit, dia berada pada qalbun marid. Kalau tidak sampai peringkat hati mati pun jadi hati yang berpenyakit. Jadi sebuah hati munafik. Jadi kalau dia nak kembali kepada qalbun salim, man atallaha biqalbin salim tu, dia kena aktifkan semula dengan zikrullah. Zikir ni dia ada 3. Bila anda sebut zikir takut silap faham.
Zikir ni ada 3. Ulama bagi, dia panggil zikir qalbi, zikir lisani, dengan zikir jawarihi dia panggil. Zikir qalbi ni memang hati kita ingat Tuhan. Kadang duduk gini pun hati dia ingat Tuhan. Dia ingat Tuhan. Itu zikir qalbi dia panggil. Tak bunyi pada mulut. Zikir juga dia panggil. Selagi zikir lisani, baca Quran, sebut zikir-zikir hak warid pada Nabi, selawat dan sebagainya, hak menggunakan lidah. Selagi zikir jawarihi, kita tolong orang. Kebajikan yang kita buat menggunakan anggota saya, walaupun nampak tidak berlafaz, tapi itu termasuk zikir jawarihi. Sebab itulah ulama ni Sayyidina Umar, dia marah benar orang duk amal zikir lisani saja. Setengah-setengah tu jadi tak sih hijab apa kerana nak amal zikir. Dia tak faham, hijab tu zikir je. Sayyidina Umar kata bila hijab boleh kata subhanallah. Kita tak faham. Mana Sayyidina Umar dia faham molek. Sebab tu orang tengah hari diri duduk zikir dalam masjid nak pergi